Hai, saya terima kit permulaan untuk nak buat Malaysian Make Chicken Chop. Bahan ni saya akan buat Malaysian Chicken Chop. Cara nak buat brown sauce. Sekarang saya nak tunjuk nak buat black pepper sauce. Dah ada hitam. Kita tuang bancuhan brown sauce. Sekarang ni saya nak buat mashed potato flakes. Dah. Okey dah. Flakes ni lemak rasanya. Lemaknya rasa. Saya nak buat perapan chicken chop. Nak bagi enak rasanya, kita masuk chicken stock powder. Kita masukkan paprika powder, white pepper powder, garam secukup rasa. Chicken chop menggunakan potato flakes. Kita dip dengan egg wash. Lepas tu kita gaul dengan potato flakes. Restaurant operator kat luar. Kalau anda nak rasa chicken chop yang sedap dan rangup, jangan lupa klik link di bio untuk dapat sampel percuma. Malaysian Make Chicken Chop.